第2把钥匙，一起笑着和马来朋友闲聊。2.2，你要去哪里啊？欢迎你来到我们的第7堂课，非常高兴能够见到你。我们正式开始。想象下自己与人碰面，聊要去哪里。上完这堂课，你能问答要去哪里，但这里剂量达到了68。这堂课会有点长，我们会学更多东西，做好准备。Ulang kaji dulu，我们现在复习上一堂课。早上11点你怎么问候？ Selamat pagi， Selamat pagi， 记得开口回答哦。下午3点你怎么问候？想得到吗？是的，我们说 Selamat petang， Selamat petang。晚上10点 Selamat malam， Selamat malam。中午12点，是的 Selamat tengah hari， Selamat tengah hari。我们正式开始。Kami mulai sekarang， 我们现在开始。1. 问答要去哪里？去动词在马来会是 pergi， pergi， pergi。去的介词会是 ke， ke， ke。去在马来当中，你可以说，如果要最完整、最正式的说法会是 pergi ke， pergi ke， pergi ke。等一下我再讲讲它们的区别。去哪里马来我们可以说 pergi mana， 或者 ke mana， 或者 pergi ke mana。我先用 pergi mana 做示范就好，剩下的之后我们再讲。pergi mana， pergi mana， pergi mana。 pergi mana 不是很标准，但日常很常听见。ke mana 标准日常， pergi ke mana 标准日常，书面都可以。因为这堂课专注在口说，所以这堂课所有示范都专注在 pergi mana 先。我们继续。哪里的马来是什么呢？是的 mana， mana， mana。你要去哪里？马来该怎么说？你猜猜看。是，你可以说 awak nak pergi mana， awak nak pergi mana， awak nak pergi mana， 或者 awak nak ke mana， 或者 awak nak pergi ke mana， 这些都可以接受。当人讲快的时候 pergi 会听起来像 gi， 像 awak nak pergi mana 变成 awak nak gimana， awak nak gimana 这样的示范，后面那个忽略掉哈。我要去这里，马来会是 saya nak pergi sini， saya nak pergi sini， saya nak pergi sini， saya nak pergi sini。 这里，是的 sini， sini， sini。 那里的马来会是 sana， 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 不好意思 sana， sana。 我要去那里，是的 saya nak pergi sana， saya nak pergi sana， saya nak pergi sana， saya nak pergi sana， 或者 saya nak ke sana， saya nak pergi ke sana。 厕所马来会是 tandas， tandas， tandas。 怎么说？我要去厕所。是的 saya nak pergi tandas， saya nak pergi tandas， saya nak pergi tandas， saya nak pergi tandas。 酒店马来会是 hotel， hotel， hotel。 我要去酒店。是的 saya nak pergi hotel， saya nak pergi hotel， saya nak pergi hotel。 餐厅马来会是 restaurant， restaurant， restaurant。 标准的话是读 restaurant， restaurant， 但我们都是读 restaurant， restaurant。 我要去餐厅马来该怎么说？是 saya nak pergi restoran， saya nak pergi restoran， saya nak pergi restoran。 店马来会是 kedai， 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 kedai。 吃东西的店马来会是 kedai makan， kedai makan， kedai makan。 吃，是的 makan， makan， makan。 这个字真的常用哦 makan makan。 我要去吃东西的店怎么说？是的 saya nak pergi kedai makan， 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 或者 saya nak ke kedai makan， 或者 saya nak pergi ke kedai makan。 马来朋友更常说 kedai makan 而不是 restaurant，
就会是比较看起来感觉比较高级的吃东西场所才会用 restaurant， 平常都是 kedai makan。巴沙马来会是 pasar，这里给不是马来西亚朋友讲解一下，巴沙就是有点像中国语境下的菜市场这样，但华人朋友都叫做巴沙。我们继续，我要去巴沙。是的 saya nak pergi pasar。saya nak pergi pasar。saya nak pergi pasar。saya nak pergi pasar。我要去学校。saya nak pergi sekolah。saya nak pergi sekolah。saya nak pergi sekolah。saya nak pergi sekolah。或者 saya nak ke sekolah， 或者 saya nak pergi ke sekolah。我们继续。大学的马来会是，你猜猜看。是的 university。university 和英语一样，只是后面的那个 y 改成了 i。university。我要去大学。是的 saya nak pergi university。saya nak pergi university。saya nak pergi university。saya nak pergi university。地方马来会是 tempat。工作地方马来会是 tempat kerja。tempat kerja。那个 tempat 呢，你不用说 tempat， 你不用 tempat 就够了。我们继续。工作。是的 kerja。标准的话会是读 kerja， 但口说 kerja。我要去工作的地方。是的 saya nak pergi tempat kerja。saya nak pergi tempat kerja。saya nak pergi tempat kerja。saya nak pergi tempat kerja。花园住宅区马来会是，你猜猜看，你知道吗？是的 taman。彩虹住宅区马来会是，彩虹住宅区只是一个名字啊，你也可以换成任何名字。Taman Pelangi。彩虹。是的 Pelangi。这个 Pelangi 呢，它读音是 Pelangi， 但当大家读连起来的时候，你会听得像 Pelangi， 像下面那个 Pelangi。但如果你要读 Pelangi 都是可以接受，听起来上面有什么差别对吧？ Pelangi 或 Pelangi 都可以接受。继续。我要去彩虹住宅区。是的 saya nak pergi Taman Pelangi。saya nak pergi Taman Pelangi。saya nak pergi Taman Pelangi。你要去学校吗？马来会是，你猜猜看。是的 awak nak pergi sekolah ke。awak nak pergi sekolah ke。awak nak pergi sekolah ke。awak nak pergi sekolah ke。或者是 awak nak ke sekolah ke。awak nak ke sekolah ke。但有一点奇怪，因为前面有可，后面有点可，可以这么说，只是可能会有点那种好像有点累赘的感觉。或者是 awak nak pergi ke sekolah ke。awak nak pergi ke sekolah ke。如果和 awak nak pergi sekolah ke 对比，pergi ke 会有点长了，比较累赘这样子，但它也是正确可以使用的。只要去工作的地方吗？马来怎么说？是 Kak nak pergi tempat kerja ke。Kak 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 nak pergi tempat kerja ke。不是，我要去巴沙，他会怎么说？是的 bukan saya nak pergi pasar。bukan saya nak pergi pasar。bukan saya nak pergi pasar。我要去工作，马来会是怎么说？好，这个期前还没有学过。工作的话，我要去工作，我们会说 saya nak pergi kerja。saya nak pergi kerja。saya nak pergi kerja。saya nak pergi kerja。当我们要表达动作，去工作、去吃、去买，只会用 pergi 哦。而去某个地方、去学校、去巴沙，则可以用 pergi 或者 ke 或者 pergi ke， 三个都可以。但是当表达动作
的时候是可以用 pergi， 后面不可以加其他东西，不可以单单用可而已。我要去吃。是的 saya nak pergi makan. Saya nak pergi makan. Saya nak pergi makan. 买马来是 beli 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 不好意思 beli 是买东西马来会是 beli barang beli barang beli barang 那东西马来该怎么说呢？是的 barang 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 我要去买东西。是的 saya nak pergi beli barang. 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 那这里我们不会说 saya nak ke beli barang 或者是 saya nak pergi ke beli barang 不会，因为 beli 是一个动 beli barang 是一个动作，所以我们只用 pergi 而已。我们继续。购物的马来会是 beli bela beli bela beli bela 但马来朋友更常用的是 shopping shopping 它的英语 shopping 我要去购物 saya nak pergi beli bela saya nak pergi beli bela saya nak pergi beli bela 或者 saya nak pergi shopping saya nak pergi shopping 送寄交马来会是 hantar 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 送孩子马来会是 hantar anak hantar anak hantar anak 孩子是的 anak 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 你也不用 anak 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 就够了，不用发出那可的音。我们继续。我要送孩子去学校，你挑战看看。是，你可以说 saya nak hantar anak ke sekolah. Saya nak hantar anak ke sekolah. Saya nak hantar anak ke sekolah 或者 saya nak hantar anak pergi sekolah 或者 saya nak hantar anak pergi ke sekolah 都是可以接受的。用 pergi 用可用 pergi 可都可以接受。接孩子放学，接孩子放学也是马来会是 ambil anak ambil anak ambil anak ambil anak 接那马来会是的 ambil 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 标准是读 ambil 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 但口说 ambil 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 我要去接孩子放学。是的 saya nak pergi ambil anak. Saya nak pergi ambil anak. Saya nak pergi ambil anak. 我要去学校接孩子放学，加多了一个去学校，怎么说？是的 saya nak pergi sekolah ambil anak. Saya nak pergi sekolah ambil anak. Saya nak pergi sekolah ambil anak. 谢谢你的尝试啊，给我喝一口水，你休息一下。我们继续。哥要去工作吗？马来怎么说？是的 Bang nak pergi kerja ke? 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 不，我要去接小孩。马来该怎么说呢？如果说不是的话，是的 bukan saya nak pergi ambil anak. Bukan saya nak pergi ambil anak. Bukan saya nak pergi ambil anak. 那可能有些朋友看到这边是不嘛，对，但不敢其实不是也是这少写一个。如果是不的话，马来会是打，不知道有朋友会听过吗？在之后课堂会学到，不用担心。用打的话也可以，打 saya nak pergi ambil anak， 打 saya nak pergi ambil anak， 打之后我们再学了，只是先告诉你。我们继续。哥要去巴沙吗？ Bang nak pergi pasar ke? 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 是的，我要去买东西。马来怎么说？是的 Ya, saya nak pergi beli barang. 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 好了，这堂课要结束了。
Hadapi dunia sebenar 面对真实世界，开口回答哦。不确定答案在底下留言。看到室友出门，好奇他去哪里，你说 Awak nak pergi ke mana? Awak nak pergi ke mana? 你也可以说 Awak nak pergi mana 或者 Awak nak ke mana 都可以接受。刚我一直在叫都是 Awak nak pergi mana 都可以接受。你要去餐厅，司机对你说，他说的是 Kak nak pergi restoran ke? Kak nak pergi restoran ke? 你说是的。Ya betul, ya betul 或者 Ya saya nak pergi ke restoran, Ya saya nak pergi ke restoran。但刚我教的都是用 pergi 啦 Ya saya nak pergi restoran 都是可以接受的。那他刚说的是什么呢？ Kak nak pergi restoran ke? Kak nak pergi restoran ke? 姐要去餐厅吗？对吧？你是要餐厅，所以你说 Ya betul 或者 Ya saya nak pergi restoran。邻居问你要去哪里，你要去巴沙买东西，你说挑战看看。好，你可以说 Saya nak pergi pasar beli barang. Saya nak pergi pasar beli barang. Saya nak pergi pasar beli barang. 或者你也可以简单说 Saya nak pergi pasar 就够了。或者 Saya nak pergi beli barang 我要去买东西。如果你真的想讲完这一点才说 Saya nak pergi pasar beli barang 这样。我们继续。看见邻居大哥早上出门，问候他一下，问他是不是要去工作，你说问候他，然后又问他要不要去工作，你怎么说？是的，可以说 Selamat pagi, bang nak pergi kerja ke? Selamat pagi, bang nak pergi kerja ke? 我们继续。镜上情景，他和你道早安，再告诉你他不是要去工作，他会说是的 Selamat pagi, saya bukan nak pergi kerja. Selamat pagi, saya bukan nak pergi kerja. Bukan 也可以这样用哦。Saya bukan nak pergi kerja, saya bukan nak pergi pasar, saya bukan nak pergi restoran 这样。我们继续。镜上情景，他其实要送孩子去上学的，他会说是的，这是最后一题了。Saya nak hantar anak pergi sekolah. Saya nak hantar anak pergi sekolah 或者 saya nak hantar anak pergi ke sekolah 或者 saya nak hantar anak ke sekolah 这些都可以接受。我们继续。Kawan baru awak 你的新朋友有什么这些都知道了吗？Muka sebenar mereka 他们的真面目。pergi 去动词，可去介词 mana 哪里 sini 这里 sana 那里 tanda 厕所 hotel 酒店 restaurant 餐厅 kedai 店 pasar sekolah 学校 university 大学 tempat 地方 kerja 工作 tempat kerja 工作地方 taman 花园住宅区 pelangi 彩虹 taman pelangi 彩虹花园 kerja 工作 makan 吃 beli 买 barang 东西 beli bela 购物英文是 shopping hantar 送寄交ambil 接纳 anak 孩子 Tamat, bangga dengan awak. Jom kami masuk kelas ke-8. 结束印尼美容，让我们一起前往第8课吧。Jumpa lagi dan jaga diri. 珍重再见。